Kenapa orang bisnes mesti cepat bekukan sebahagian daripada keuntungan bisnes ke dalam bentuk emas? Selepas ditolak modal pusingan bisnes, membayar segala komitmen, membina dana kecemasan dan juga dana persaraan, sebahagian keuntungan daripada bisnes mesti ditukarkan kepada bentuk emas supaya keuntungan bisnes tidak bocor digunakan tanpa arah tujuan. Dengan simpanan emas juga, para peniaga boleh jadikan emas sebagai backup modal pusingan bisnes yang tidak akan hangus. Perniagaan kita kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Jadi apabila bisnes kita perlahan, kita boleh jadikan emas sebagai backup modal pusingan bisnes, di mana kita boleh meneruskan perniagaan kita seperti biasa dan juga boleh terus mengembangkan perniagaan kita. Bank Negara Malaysia sendiri menyasarkan lebih daripada 400 e-payment per kapita pada tahun 2026. Manakala pendapatan e-commerce di Malaysia telah meningkat sebanyak 8.8% pada tahun 2026 setakat ini. Situasi ini menunjukkan urusan jual beli secara online sangat rancak di Malaysia. Sebab itu apabila hujung bulan Hafizul dapat gaji, Hafizul asingkan siap-siap sebahagian daripada gaji Hafizul bekukannya ke dalam bentuk emas. Ada RM200 boleh menabung di akaun Mas Gap, ada RM300 kita boleh menabung di akaun Mas Gap. Dan bukannya menunggu duit kita berkepuk banyak baru nak mulakan simpanan emas, kerana apabila kita ada duit yang banyak, semua barang jadi murah. Bukan semua duit kita perlu ditukarkan menjadi emas, tapi jangan biarkan duit lebihan kita dibiarkan lama-lama dalam akaun bank, kerana duit itu mungkin habis dibelanjakan tanpa arah tujuan. Hubungi Hafizul sekarang bagaimana nak mulakan simpanan emas di akaun simpanan emas Fizi ke Gap. Hafizul bimbing sebaiknya.